years lah. Sama kan? Alamak. Dengarlah cuba. Hi guys, lama dah tak jumpa. Welcome back, welcome everything. So sekarang ni aku pakai iPhone. Selalunya kan aku pakai iPhone aku kan ni. Tapi macam aku rasa buat sebagai lighter lah. So tengok lah iPhone tu dia punya, oh my god, dia punya grafik dia auto okay. Walaupun dia nampak macam tu, apa? Dia kata terlalu natural, terlalu betul. Oh tu. Nak start tu. Nak apa main bunga api. Tengok cepat ada. Ini apa 3 hari lagi puasa ataupun 2 hari kalau takut hari Jumaat. Kalau apa hari Jumaat Raya tandanya 2 hari lah. Aduh. So apa yang sampai baru apa Abi, geng-geng Abi, geng-geng Pak Sumet, geng-geng Ibu. Pak Sumet, Pak Sumet, Abi. Set kita jangan pecah deh. Tengok kat tangan tu. Biar macam ni pun rasakan nampak lighting tu. Ha? Tak ada ke mana dia dekat yang ni. Fotografer. Jom kita pergi paranormal guys. Oh pula. Jom kita pergi belakang. Ayo. Jom lah. Anak. Aku record kau nak. Tak mana. Jom lah. Jom. Ni aduh, masa bulan puasa nak buat paranormal. Yelah, walau puasa tak ada hantu. So kita pergi paranormal. Jom lah. Aku pijak tu. Jom, kita pusing dari sini naik sana. Jom. Kalau Berani yang juga. habiskan, aku belanja kau duit raya aku bagi kau duit raya. Iya. Ajak Ayana. Adik, nak ke? Nak ikut? Jalan malam. Ada kereta? Oh my god. Jalan dia gelap guys. Takut ada ular. Hari ni kita nak buat paranormal. Paranormal yang tak paranormal. Jalan gelap. Asal tak ada lampu ni? Tak ada lah. Ni nak pegang. Ikut lah. Tak nak ikut. Aduh gelap. Tak nampak jalan. Kentut, aduh malu. Dek masuk kamera. Tahu dah masuk ni. Hello, saya daripada kamera ni. Alamak, sabar. Aduh tu aku. Gila. Oh, benda jatuh. Baik. Ni dia ni campak pun sekali. Okay, so aduh payah. Payah nak pegang phone lah. Sekali-sekali dengan lampu. Buat paranormal ke ni? Tak ada hantu. Tak ada buat bulan puasa. Tu benda yang kau baling. Pergi tu ada. So kat sini ada lampu tak apa lah. Tapi hujung tu memang gelap lah. Tengok gelap dia. Masya Allah. Korang matching casing ke? Hah? Tak? Tak, tu casing punya ayah. Tak. Tadi kau tak Kita nak saja kat sana. tak jumpa kan ni? Sekarang ni duk azan Isyak. Oh tengok weh bintang dia. Tak tahu dah korang nampak ke tak, tapi cantik lah bintang dia. Gila balik ke depan ni. Wah asap dia. Tak tahu lah korang nampak ke tak. Tapi yalah. Sekejap gelap ni. Asal aku jauh daripada korang. Weh gelap. Oh tu rekod ke? Orang habis azan bagi doa habis azan ke? Ini main bunga Bagi api. doa kena 10 minit. Alamak, alamak. Kenapa lah kita lalu sini? Kenapa kita lalu sini Weh, gimana? Alah, pusing je jalan-jalan. Sabar nak pergi seorang. Ada orang lah guys. Alamak, gelap. Tapi kita nak selesai. Ya Allah. Weh, tak terbakar ke?
Dia baling kat situ. Oh, cabut. Oh, dekat kampung kita. Mencegah. Sebab depan ni depan surau. Oh, sabar. Dan aku lenguh. Pegang phone ni lagi. Pegang order gitu. Apa ni? Kau tanya lah dekat aku record. Sabar, tapi nak delete story je. Kita kat rumah lah sini tu. So, apa? Dan aku pakai kasut. Rembat kasut mak aku. Walaupun korang tak nampak juga muka aku apa semua. Ganjalah aku cakap. So, bulan puasa tak ada hantu, insyaAllah. Mulut ni pun masa yang nanti yang. Nanti kalau apa, sampai rumah tu kena baca ayat kursi lah sebab ada budak kecil. Asal aku belakang sekali. Ini bukan paranormal lah, macam orang kata jalan tengah malam lah. Kan apa, ibu kata paranormal ni katanya syirik. Kan? Yelah, ibu kata paranormal syirik. Macam kita memanggil dia. Nah, inilah kedai mama. Kedai mama kita. Aku bau tu lah. Oh, Bau apa? Bau tahu tak alat-alat oh tahu. Ha tahu. bau tu. Tapi punca dia daripada tu. Getah. Getah sangat. Jangan getah. Entah apa panggil dia. Apa. Aku benci bukit. Kenapa kau dah semput ke? Tengok biskut raya kita buat nanti tak? Apa tu? Biskut raya. Oh, suka lagi aku ni. Kecil. Waduh, orang bakar api. Ini orang kampung kan. Kita bakar sampah. It's normal. Yeah, it's very normal. It's very common in village. 1, 2, 3 and action. Action dulu. Okay. Ya Allah. Aku menyesal. Nasib pakai kaset. Kalau pakai sipar mampus gue. Kasut apa tu? Kasih ibu. Dah macam pernah nampak je kasut tu. Ya, rembat ibu punya. Nanya nak tunjuk orang main tu. Alah, nak rekod tapi tak nampak. Nak nampak bintang. Kalau tak nampak biar je lah. Aku nampak arus. Oh, misal aku. Jogging tengah malam ke? Kita jogging baru besok. Dia buat apa pula tu? Yang ni. Saya dekat gambar je ni. Selfie. Mana ada? Weh dek, 刚刚有很多帅哥跟你讲。在卖饭那边啊，很多帅哥。 Aduh, tak kat Cina pula bagi dia nak dengar juga. Tak, tak yang tadi. Dekat tempat tak. Oh my god. Cantik bunga. Wow. Bunga warna kuning. Aku suka kuning. Kita zoom out. Aduh, berat kamera ni. Oh, kamera ni berat. Patutlah adik kata berat. Ha, Hai dek. sekejap. Nak bagi api ke? Padik. Aduh. Terlanggar orang. Ada budak. Apa berat eh? Oh, takutnya. Kejap. Ni aku nak bagi tahu apa yang terjadi tadi. Tadi ada budak tu dia cakap boleh ada belakang apa tak, aku tak ingat. Maksud dia macam jaga-jaga tengok apa benda kat belakang tu. Lepas tu aku sambung je cakap, oh takutnya. Sorry lah kalau aku macam bisik-bisik macam ni. Sebab dah pagi sebenarnya. Aku baru bangun selepas sahur. Jadi yelah aku bisik-bisik macam ni. Cuma tak nak bagi orang dengar lah. Ui, saya.
Main rembat je. Main sebut je. Allah, ada apa-apa. Ada. Sumpah kata. Jom api. Alah. Duit Storage tak ada. full. Dia jual ke? Kau tanya dia. Tak ada storage. Dah habis. Sebab tu yang pakai iPhone. Sebab iPhone dia boleh simpan lama. Simpan banyak. Nak lah. Oi, kau tinggal aku lah. Tengok tu. Aku tahu lah korang nampak tak. Tapi penat lah. Naik bukit apa semua. Ni bukan video je. Ada lagi. Tak ada. Jangan balik je. Ini dah sampai. Dah sampai syurga. Itulah kata benda gasing. Kita tak ada nak main tu badminton. Tangan kita penuh. Ya. Oh ya. Ayah tengah buat apa? KL. Memang KL je. Jauh sikit benda tu. Ya, bukan ni je. Tu dah aku bubuk. Aku sedih aku tak boleh main. Nak rekod aja nak apa lagi. Itulah benda bola bunyi kuat. Loh, lama. Lama kan? Panasnya. Kau posisi cute. Nampaklah. Cat yang ni. Cat. Tahu cat tau. Yang tadi tu dari awal-awal. Cat. Okay. Ambil yang ni. Kenapa nak cut? Takut boyfriend dia nampak dia tengok. Alamak. Tak ada boyfriend. Single and available. Hotel. Tinggal aku sakit. Hari ni untuk video puasa yang keberapa tak? Tapi tinggal berapa hari? Hari ni 3 hari atau 2 hari kan? So kita akan raya Jumaat ataupun hari Sabtu. Tapi aku harap awal lah. Perlu siap muka. Sorry ya kalau macam apa aku tengok sana. Perlu. Duduk. Ping. Kita duduk belakang ni. Abang okey. Tinggal aku. Itu orang kata benda bola je aku nak letak. Wah, jangan lari jatuh. Allah pula. nak buat apa ni? Yeah. Nak join boleh? Boleh? Tapi lah. Ambil bacik. Join. Ambil bacik kena Eh, ambuk. mak, kenapa tengok? Tu tengok ambuk kena bacik. Dia dah habis dia mana dia. Tidak diundang guys. Ni penuh. Nak tengok crush tak? Nak tengok crush saya tak? Crush je bukan boyfriend. Nak tengok? Handsome gila. Aku ada nombor dia. Nombor dia. Tak pernah call, tak pernah chat ni. Mister apa? Nampak tak? Yang Mr. Ribbon tu. Sekejap. Yang Mr. Ribbon tu. Memang dia suka tunjuk. Pakai apa ya? Berapa lambatnya dia nak scan? Ai. Woi guys, so kita
kita masih tempat yang sama. Oh. Sekejap ni kita nak main satu lah. Sekejap aku nak ambil kursi. Ama penong tu. Itu dua. Ui. Tunggu. Bahaya tak kali. Elok-elok. Hai, saya ada bunga. Oh, tak. Ada lagi. Ada lagi. Kelly kena shake. Ada lagi. Ini ada lagi tu. Mana? Tu. Ni bakar ketah je ni. Mana dia buang ni? Abang pula ni bang. Ah ya. Mana? Aku tak nak masuk rumah. Ni. Tadi ada masalah teknikal. Dia punya penuh. Itulah guys, tu je kot sebab malam ni tak ada malam apa. Malam kesunyian sahaja. So tu je kot guys. Jumpa lagi masa video Hari Raya Aidilfitri. Bye.